Bab 8 ini tentang keelektromagnetan, iaitu hubungan rapat antara elektrik dan magnet. Bila arus elektrik mengalir, medan magnet boleh terhasil. Bila medan magnet berubah, arus elektrik pula boleh terhasil. Nampak macam dua sahabat baik. Elektrik tolong magnet, magnet tolong elektrik. Dalam bab ini, kita akan belajar elektromagnet, daya pada konduktor, motor elektrik, aruhan elektromagnet, hukum Faraday, hukum Lenz, penjana dan transformer. Jangan takut dengan nama panjang. Keelektromagnetan ini bukan garang, cuma dia suka main dengan arus, magnet dan gerakan. Apabila arus elektrik mengalir melalui dawai lurus, medan magnet akan terbentuk di sekeliling dawai. Garis medan ini berbentuk bulatan sepusat. Arah medan boleh ditentukan menggunakan petua genggaman tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus, manakala jari yang melengkung menunjukkan arah medan magnet. Kalau arus ke atas, medan berpusing satu arah. Kalau arus diterbalikkan, medan pun ikut tukar arah. Macam kipas, bila suis tukar, arah pun boleh berubah. Pengajaran pentingnya, dalam fizik, arah sangat penting. Salah arah, jawapan pun boleh tersesat. Elektromagnet ialah magnet sementara yang wujud apabila arus elektrik mengalir melalui gegelung dawai pada teras besi lembut. Bila suis ditutup, arus mengalir dan magnet terbentuk. Bila suis dibuka, arus berhenti dan magnet hilang. Senang cerita, elektromagnet ini magnet on-off. Kekuatan elektromagnet boleh ditingkatkan dengan menambah bilangan lilitan gegelung, meningkatkan arus dan menggunakan teras besi lembut. Elektromagnet digunakan dalam loceng elektrik, kren mengangkat besi dan geganti. Pengajarannya, kadang-kadang kuasa besar datang daripada susunan yang betul, bukan sekadar kuat semata-mata. Apabila konduktor yang membawa arus diletakkan dalam medan magnet, konduktor akan mengalami daya. Ini berlaku kerana medan magnet daripada arus berinteraksi dengan medan magnet luar. Gabungan dua medan ini menghasilkan medan lastik. Di satu sisi, garis medan menjadi rapat. Di sisi lain, garis medan menjadi renggang. Ketidakseimbangan ini menyebabkan daya menolak konduktor. Arah daya bergantung kepada arah arus dan arah medan magnet. Macam dua orang tarik tali, kalau tak seimbang, mesti ada yang tertolak. Dalam fizik, bila medan tak seimbang, daya pun muncul. Petua tangan kiri Fleming digunakan untuk menentukan arah daya dalam motor. Ibu jari menunjukkan daya atau gerakan, jari telunjuk menunjukkan medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arus. Ingat mudah, kiri untuk motor, motor arus. Terus menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Komponen utama motor ialah gegelung, magnet kekal, komutator berbelah dua, berus karbon dan sumber arus. Komutator sangat penting kerana menukar arah arus setiap separuh putaran, supaya gegelung terus berpusing. Kalau tersalah tangan, motor dalam jawapan boleh berpusing ke arah yang pelik pula. Aruhan elektromagnet berlaku apabila perubahan fluks magnet menghasilkan arus teraruh atau daya gerak elektrik teraruh. Contohnya, apabila magnet digerakkan masuk atau keluar daripada solenoid, jarum galvanometer akan terpesong. Ini menunjukkan arus teraruh terhasil. Syarat utamanya ialah mesti ada perubahan fluks magnet. Kalau magnet diam sahaja, tiada arus teraruh. Macam pelajar dalam kelas, kalau tak bergerak langsung, cikgu pun susah nak tahu dia faham atau tidur. Pengajaran penting. Perubahan menghasilkan kesan. Dalam fizik, perubahan fluks menghasilkan arus. Hukum Faraday menyatakan bahawa magnitude D.G.E teraruh berkadar terus dengan kadar perubahan fluks magnet. Lagi cepat perubahan fluks, lagi besar arus teraruh. Hukum Lenz pula menyatakan arah arus aruhan akan menentang perubahan yang menghasilkannya. Mudahnya, Faraday jawab, berapa banyak? Lenz jawab, arah ke mana? Arus aruhan ini macam pelajar yang tak suka perubahan jadual kelas. Dia akan lawan perubahan ITU. Tetapi hukum ini penting kerana menunjukkan prinsip keabadian tenaga. Alam tidak bagi tenaga percuma. Semua ada sebab, semua ada sumber. Petua tangan kanan Fleming digunakan untuk penjana elektrik. Ibu jari menunjukkan arah gerakan konduktor, jari telunjuk menunjukkan medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arus aruhan. Ingat, kanan untuk generator atau penjana. Motor menggunakan elektrik untuk menghasilkan gerakan, manakala penjana menggunakan gerakan untuk menghasilkan elektrik. Jadi motor dan penjana ini macam kembar, tapi kerja terbalik. Penjana digunakan dalam dinamo basikal, turbin angin, dan stesen jana kuasa. Pengajarannya, gerakan yang teratur boleh menghasilkan tenaga yang berguna. Transformer ialah alat yang menaikkan atau menurunkan voltan arus ulang-alik. Transformer mempunyai gegelung primer, gegelung sekunder, dan teras besi lembut. Jika bilangan lilitan sekunder lebih banyak daripada primer, transformer ITU injak naik dan voltan meningkat. Jika lilitan sekunder lebih sedikit, transformer ITU injak turun dan voltan menurun. Formula penting ialah Vs bahagi Vp sama dengan Ns bahagi Np. Transformer hanya berfungsi dengan arus ulang-alik kerana arus ulang-alik menghasilkan medan magnet yang berubah.
Transformer bukan tukar mode, dia cuma tukar voltan. Bab ini mengajar kita bahawa elektrik dan magnet sebenarnya bekerja sebagai satu pasukan. Arus boleh menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang berubah pula boleh menghasilkan arus. Konsep ini digunakan dalam motor, penjana, transformer, loceng elektrik, speaker, kren elektromagnet, dan penghantaran tenaga elektrik. Untuk SPM, ingat 4 perkara penting. Kiri untuk motor, kanan untuk penjana, Faraday untuk magnitud aruhan, dan Lenz untuk arah yang menentang perubahan. Pengajarannya mudah. Bila faham konsep, formula jadi kawan. Bila tak faham, formula nampak macam teka-teki silang kata. Soalan ini menguji asas keelektromagnetan. Apabila arus mengalir melalui dawai lurus, medan magnet terbentuk di sekeliling dawai. Garis medan berbentuk bulatan sepusat. Untuk menentukan arahnya, gunakan petua genggaman tangan kanan. Ibu jari ikut arah arus, jari melengkung ikut arah medan magnet. Kalau arus diterbalikkan, arah medan juga bertukar. Jangan jawab medan magnet berbentuk garis lurus, nanti medan pun terasa hati. Pengajaran soalan ini, kuasai asas dahulu. Kalau asas kukuh, soalan susah pun jadi kurang menakutkan. Soalan ini masih berkait dengan medan magnet di sekitar dawai lurus. Bila arus elektrik mengalir, serbuk besi atau kompas kecil boleh menunjukkan corak medan magnet di sekeliling dawai. Coraknya ialah bulatan sepusat. Semakin jauh dari dawai, medan magnet semakin lemah. Arah medan bergantung pada arah arus. Gunakan tangan kanan, bukan tangan kiri, kerana petua ini untuk medan sekitar arus. Kalau tersalah tangan, jawapan boleh pergi bercuti tanpa izin. Pengajarannya, dalam fizik, bukan sekadar tahu formula, tetapi tahu alat bantu yang betul. Soalan ini meminta maksud elektromagnet, syarat pembentukannya, faktor kekuatan dan aplikasi. Elektromagnet ialah magnet sementara yang terhasil apabila arus mengalir melalui gegelung dawai pada teras besi lembut. Untuk menghasilkan elektromagnet, perlu ada gegelung dawai, arus elektrik dan biasanya teras besi lembut. Kekuatan boleh ditingkatkan dengan menambah lilitan, meningkatkan arus dan menggunakan teras besi lembut. Contoh aplikasi ialah loceng elektrik dan kren elektromagnet. Ingat mudah, arus on, magnet on. Arus off, magnet pun off. Macam motivasi belajar, kena ada tenaga baru menyala. Soalan ini menguji konsep daya pada konduktor pembawa arus dalam medan magnet. Apabila konduktor berarus diletakkan dalam medan magnet, konduktor akan mengalami daya. Magnitud daya dipengaruhi oleh arus, kekuatan medan magnet, panjang konduktor dalam medan, dan sudut antara arus dengan medan. Arah daya boleh ditentukan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Ibu jari untuk daya, telunjuk untuk medan, jari tengah untuk arus. Ingat, kiri untuk motor. Jangan guna tangan kanan di sini, nanti konduktor dalam jawapan boleh terbang arah lain. Soalan ini fokus kepada arah daya menggunakan petua tangan kiri Fleming. Mula-mula tentukan arah medan magnet, biasanya dari kutub utara ke kutub selatan. Kemudian tentukan arah arus dalam konduktor. Selepas ITU gunakan tangan kiri, telunjuk ikut medan, jari tengah ikut arus, IBU jari menunjukkan daya. Pilihan jawapan perlu dipilih berdasarkan arah IBU jari. Soalan begini memang suka menguji kekemasan pemikiran. Jangan panik tengok rajah. Ambil masa sedikit, susun jari betul-betul. Lawaknya, tangan kiri pun boleh bantu dapat markah kanan kiri. Soalan ini bertanya, fungsi komutator berbelah dua dalam motor arus terus. Jawapan utamanya ialah, komutator menukar arah arus dalam gegelung setiap separuh putaran, supaya gegelung terus berputar dalam arah yang sama. Tanpa komutator, motor boleh berhenti atau berpusing tidak stabil. Motor arus terus menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Contohnya, kipas, mesin basuh dan kereta mainan. Ingat mudah, komutator ini macam pengurus putaran. Dia pastikan motor tak keliru arah. Dalam HIDUP pun begitu. Kalau ada sistem yang betul, kerja jadi lancar. Soalan ini menguji syarat utama menghasilkan arus aruhan. Jawapan paling penting ialah, mesti berlaku perubahan fluks magnet yang dipotong oleh gegelung atau konduktor. Magnet kuat sahaja tidak cukup. Kalau tiada perubahan, arus dalam gegelung juga bukan syarat utama untuk aruhan. Yang penting ialah perubahan medan magnet relatif kepada konduktor. Apabila magnet bergerak masuk atau keluar daripada solenoid, arus teraruh terhasil. Kalau magnet diam, tiada arus. Macam pelajar yang cuma tengok buku tanpa buka, perubahan markah pun susah berlaku. Perubahan usaha, barulah ada hasil. Soalan ini bertanya, mengapa arah arus aruhan menentang perubahan yang menghasilkannya? Jawapan terbaik ialah untuk mematuhi prinsip keabadian tenaga. Hukum Lenz menyatakan arah arus aruhan sentiasa menghasilkan kesan yang menentang perubahan fluks magnet asal. Jika magnet masuk, arus aruhan menentang kemasukan ITU. Jika magnet keluar, arus aruhan cuba menentang pengeluaran ITU. Alam ini adil, tak bagi tenaga percuma. Lawaknya,
Hukum Lenz ini macam pengawas sekolah, nampak perubahan mencurigakan, terus lawan. Tapi secara fizik, ini menjaga keabadian tenaga. Soalan ini melibatkan formula transformer. Diberi Lilliton primer 500, Lilliton sekunder 2000, dan Voltan primer 12 volt. Gunakan formula Vs bahagi Vp, sama dengan Ns bahagi Np. Nisbah lilitan ialah 2000 bahagi 500, bersamaan 4. Maka Voltan sekunder ialah 12 darab 4, iaitu 48 volt. Transformer ini ialah transformer injak naik, kerana lilitan sekunder lebih banyak dan voltan sekunder lebih tinggi. Ingat, lebih banyak lilitan sekunder voltan naik. Tapi jangan berharap lilitan buku nota banyak, markah naik sendiri. Tetap kena faham konsep. Soalan ini bertanya faktor yang paling mempengaruhi kekuatan medan magnet, elektromagnet. Antara faktor penting ialah bilangan lilitan gegelung, arus dalam gegelung dan bahan teras. Jika pilihan jawapan memberi bilangan lilitan gegelung, ITU jawapan yang sangat kuat kerana lebih banyak lilitan menghasilkan medan magnet yang lebih kuat. Arus lebih besar juga meningkatkan kekuatan elektromagnet. Teras besi lembut membantu memusatkan medan magnet. Ingat rumus mudah, lilitan tambah, arus tambah, magnet tambah kuat. Pengajarannya, usaha yang diulang-ulang juga macam lilitan. Makin banyak latihan, makin kuat kefahaman.